Kerja dah hebat, urus sistem berjuta-juta nilainya. Tapi bila tengok saving sendiri, sistem error. Siapa yang macam ni? Inilah realiti geng-geng profesional, engineers, project manager, IT tax guy di luar sana. Saya sendiri bekerja dalam teknologi dan di mana hari-hari kita sibuk kejar deadline, urus hal klien siang malam sampai tak ada masa nak uruskan kewangan sendiri. Lepas tu bila stres, konon-kononnya nak reward dah diri dengan kopi kayangan, kafe hipster, beli barang-barang gadget tech yang mahal-mahal. That's why gaji masuk je bulan-bulan, laju je habis. Tahu-tahu dah setahun kerja tapi satu aset pun dah tak nampak bayang. Sebab apa? Sebab simpanan sentiasa bocor je. Sebab kita ni hanya pandai buat duit tapi kita tak pandai nak pegang dan urus duit tersebut. So basically sebenarnya kita cuma perlukan satu sistem yang automatik dan paksa kita untuk ada saving. Macam mana? Cuba buka akaun emas Public Gold dengan akaun emas GAP, Gold Accumulation Program, kemudian tetapkan je auto debit bulan-bulan. Nanti dah dapat gaji, sistem akan bantu siap-siap tolakkan duit kita dan simpan jadi emas. Realiti emas ni, lihat untuk kita nak belanjakan. Kita rasa sayang. So sebab tu bila kita tukar simpanan dalam bentuk emas, tahu-tahu hujung tahun kita dah ada berpuluh-puluh gram. Kalau tuan-puan rasa busy sangat dengan kerja tu, no worries. Biar saya bantu tuan-puan nak set up akaun emas Public Gold ni. Tak sampai 5 minit pun dah boleh ada akaun sendiri. Apa yang tuan-puan perlu buat, cuma isi sign up form di bio saya untuk saya bantu satu persatu dan saya akan guide sebaiknya.